Sebenarnya lagu Kelantangan tu saya tak pernah nyanyi sebenarnya. First time. Saya pernah dengar tapi dengar-dengar gitu je lah kan. Jadi bila dapat lagu tu saya rasa macam okey, macam mana nak kena ingat lyrics dan nak kena ingat dance step sebagainya kan. Dan sebenarnya daripada hari Jumaat suara saya crack bila nyanyi. Ada crack sikit lah. Sabtu pun crack. Tapi alhamdulillah ni hari cikgu saya ada bikin warm up untuk saya dan sebagainya. Ada rasa penat lah. Saya ada rasa penat sikit minggu ni lah. Tapi alhamdulillah saya dapat execute pada malam ni. Alhamdulillah. Siapa cikgu bang? Cikgu Arul. Tapi sekarang memang nampak terletih bang. Memang nampak. Saya ada rasa penat sikit lah pada minggu ni. Dah rasa dia punya kepenatannya. Tetapi masih berjuang lagi. Alhamdulillah ada lagi banyak minggu lagi ni. Kenapa bang? Minggu ni kenapa penat? Pasal ada joget kan, koreograf. So saya datang lagi awal seperti biasa. Hari Rabu je saya dah sampai sini. So saya balik hari Senin malam sampai Singapura Selasa pagi dalam pukul 1 lebih pagi. Dapat jumpa keluarga, isteri hari Selasa je. Hari Rabu dah kena fly balik. So kepenatan dia ada kat situ. Tapi nak kena ingat lyrics, lepas tu nak kena ingat dance step, sampai hari Rabu dah kena joget, nak belajar joget. So alhamdulillah Cikgu Arul banyak tolong saya pada minggu segmen ini. So bersyukur lah. Abang cuti sekarang? Sebenarnya kami cuti ke macam mana? saya dah tak bekerja malam lagi. Dah tak kerja nyanyi malam lagi. Saya. Tapi tadi orang bila kita sembang dengan orang kata mengatakan bahawasanya seorang penyanyi yang biasa menyanyi kat kelab saya. ada advantage. Betul. Ada kelebihan. Betul. Masih menyanyi macam-macam lagu kan. Betul lah. So abang rasa macam mana bila orang kata pemenang-pemenang sebelum ni pun ramai yang berasal daripada penyanyi kelab ni. Betul. So, macam mana? Advantage dia pada saya, kita dah tiap-tiap hari nyanyi. Saya pun baru berhenti nyanyi kelab. Kalau kira daripada bulan 9 sampailah sekarang saya baru berhentilah. So saya punya stamina dan saya cara nyanyian masih ada kat situ. So saya masih stable lagi. So mempertingkatkan diri untuk nyanyi lagu-lagu yang di dalam competition ni. Saya punya sebutan, saya punya nada tinggi semua, flat ke tak flat ke semua nak kena memperbaiki. So masih lagi belajar lagi lah. Walaupun macam mana kita nyanyi club berpuluh-puluh tahun pun kita nyanyi live. So itulah masa singkat dia 3 minit untuk kita membuat persembahan yang terbaik. Abang berhenti kenapa bang? Saya dah penat nyanyi malam. Jadi saya rasa maybe it's time for a change. Jadi sebenarnya saya nak menukar ke alam lain. Saya nak mengajar swimming kepada budak-budak. Saya dah ambil course. So setengah jalan course tu macam tersangkut sikit. Tapi alhamdulillah saya dah sign kontrak dengan Mind Order. Dan alhamdulillah banyak lagi projek akan datang selepas GV. So insyaAllah saya akan berkecimpung di dalam negara Malaysia ni, ya Allah. Saya minta kepada semua untuk beri banyak sokongan kepada saya. Menyanyi dulu baru swimming Menyanyi dulu baru swimming.